Pada awal tahun 80-an pernah terjadi satu peristiwa di Bukit Putus. Seorang cikgu baru balik buat urusan di Seremban. Dia nak balik ke Kuala Pilah lah, lalu Bukit Putus. Nama cikgu ni Cikgu Amin. Jadi masa dia lalu dekat Bukit Putus tu, waktu dah maghrib dah. Jadi dia bergegas lah nak balik ke rumah. Pada ketika itu ada beberapa orang kampung tengah berjalan dekat tepi jalan dekat Bukit Putus tu. Jadi Cikgu Amin ni pun slow-slow lah bawa kereta. So dia berhenti. Dia macam pelik lah, ramainya orang nak pergi mana ni? Bukan ke dekat sini tak ada rumah? Dia pandang lah sekali lagi. Kali orang yang jalan tu semua tak ada muka lah. Cikgu Amin pun terkejut lah. Terus dia pecut kereta dia. Tak sangka pula dia terkena pada maghrib tu. Malam tu Cikgu Amin terus demam seminggu, tak pergi sekolah.